buat teka-teki dengan anak-anak. Apa yang merah kita terus, hijau kita berhenti. Bukan hijau ke kita terus, merah kita berhenti. Tak, yang ni merah kita terus, hijau kita berhenti. Jawapannya temikai. Merah kita akan terus makan. Sampai dah jumpa hijau, baru kita berhenti. Contohlah. Jadi, pemikiran ilmiah antara satu dengan lain. Berbincang. Apa benda yang kalau ingat, kita tinggalkan. Tapi kalau lupa, kita bawa. Jawapannya kemuncup. Kemuncup yang melekat kat seluar, kat kain tu. Kalau terlupa, kita bawa. Kalau ingat, kita tanggalkan. Kita tinggalkan dia. Oh lah, betul juga. Anak. Macam mana nak masuk gajah dan petais 3 langkah? Buka pintu petais, masukkan gajah, tutup. Sebab saya tak pernah cakap pun gajah tu bersama mana dan petais tu bersama mana. So, saya nak 3 langkah je. Buka, masuk, tutup. Macam mana nak masukkan zirafah dalam petais? 4 langkah pula. Ada yang cakap buka, lipatkan kepala zirafah, masuk, tutup. Salah. Buka pintu petais, keluarkan gajah tadi, masuk zirafah, tutup. Itu jawapannya. Arnab buat parti hari jadi. Dia jumpa semua binatang dalam hutan. Tapi seekor binatang tak datang. Apa binatang tu? Jawapannya zirafah. Sebab dia dah petais lagi. Tak keluar lagi. Jadi dia berfikir, oh macam tu, oh macam ni